Majrur. Mansub. Okey. Khabar kana mansub. Khabar inna marfu. Itu kah. Balik. Balik ya. Okay, kita highlight. Highlight. Okay. Isim khabar. Dia. Maksud marfu. Apa maksud? Okey. Sini ada inna ni. Ni inna ni dah. Inna ni. Inna. Okey. Mana isim inna? Hu ni lah. Betul. Hu ni lah. Ni lah isim inna. Isim inna. Okey. Dia kena? Ni. Maksud. Jadi, hu ni maksud ke? Ada. Apa bab dia? Bab dia dhamir. Dia tidak berubah. Panggil benih. Tapi tempat dia tu tetap mansub je lah. Dia duduk tempat mansub. Dia duduk tempat mansub tapi tak berubah dia tu. Boleh? Okey. Mana khabar inna? Qadir ni lah. Ni Qadir ni. Marfu' itu kan? Ini isim inna, ni khabar inna. Tu dia. Tengok dulu. Jadi isim inna, khabar inna, dari segi nak faham teks, dia sangat terikat lah. Sebab isim inna ni, isim inna tu mana ke maksud inna? Subjek dia. Subjek lah. Lepas tu asal mubtada. Jadi sini khabar. Predikat ni cerita. So dua ni sangat terikat. Mana isim inna, khabar mana? Khabar inna. Subjek, predikat. Jadi sini ni tengok dia. Cuba faham di sini. Innahu ala rajahi laqadir. Khusus siapa? Allah. Jadi apa terjemah kan? Faham?